premis bercampur halal dan haram. Wah, ramai betul orang makan kat sini. Bau pun sedap. Ya, tapi harap-harap halal lah. Nasi goreng, ayam, burger, laksa dan macam-macam ada. Saya tanya pekerja sini dulu dah tentang status halal kedai ni. Abang, semua makanan di sini halal kan? Halal untuk masakan halal. Tapi ada juga makanan untuk non-halal. Tetapi kami menggunakan peralatan dan pekerja yang mengendali makanan yang sama. Itu dah campur bang. Haram kalau guna peralatan dan pengendali makanan yang sama tanpa mengikut hukum syarak. Betul tu. Ni dah jadi isu serius ni. Baik, kalau macam tu pihak pengurusan kedai akan memastikan pengasinan peralatan lakukan mengikut garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Kos, pelanggan pun akan lebih yakin dan makanan pun sedap. Pastikan makanan yang kita makan halal, selamat dan berkualiti. Jadi buat masa sekarang, kami tak makan dulu kat sini. InsyaAllah, kalau kedai ini dah ikut piawaian halal yang betul, kami akan datang lagi. Baiklah, terima kasih kerana membantu dan memberi pengajaran. Sama-sama.